Dalam era yang serba maju ini, teknologi digital telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita, termasuklah dalam bidang pendidikan. Namun, sejauh manakah penggunaan bahan digital dipraktikkan di sekolah? Assalamualaikum, saya Ana Afifah, wartawan cilik Raven3 TV PSS. Mari bersama saya untuk mengupas lebih lanjut tentang penggunaan digital memperkasakan pendidikan negara. Dalam era digital ini, teknologi bukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan. Pendidikan di Malaysia terus berkembang dengan penggunaan bahan digital untuk memperkasa proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan digital bukan sahaja membantu pelajar, malah memberikan manfaat besar kepada para pendidik dan ibu bapa. Bagaimana bahan digital membantu membentuk masa depan pendidikan negara kita? Kalau kawan-kawan nak tahu, di sekolah saya juga murid-murid menggunakan bahan digital untuk proses pembelajaran. Mari kita saksikan. Macam mana ni? Seminggu je cikgu bagi? Di mana nak cari maklumat ni? Hai Jana, apa yang pening sangat tu? Nak pinjam laptop boleh? Tak boleh. No. Tak boleh pinjam. Saya bukan nak pinjam, tapi nak bantu. Saya akan bantu Jannah. Jom! Terdapat beberapa aplikasi dan enjin carian lain yang boleh digunakan untuk mencari maklumat di internet. Antaranya seperti Yahoo, Bing dan Google. Apa kata kita pilih Google? Pertama, kita tekan ikon Google. Kemudian, type maklumat yang kita perlukan. Mudah kan? Dalam masa beberapa saat sahaja, terpaparlah maklumat yang kita cari. Jimat masa, jimat tenaga. Korang sini. Kenapa? Cikgu ada suruh kita buat lagu untuk kumpulan. Korang ada idea tak? Buat lagu? Mesti kena nyanyi kan? Tiada bintang akan bersinar. Waktu menyanyi pandailah. Buat lagu pandai. Apa kata? Saya tidak. Pening kepala. Macam mana ni? Saya akan bantu mereka bertiga. Hai, apa susah? Sekarang kan zaman digital. AI kan ada. Rajin nak membaca. Jangan kacau lah. Saya tengah membaca ni. Oh, inilah Amni yang digelak-gelak buku tu kan? Buku banyak macam ni mesti banyak bacaan Nilam. Awak dah isi bilangan buku dalam Ains? Ains? Ains tu apa? Apa? Saya dengar tadi ada orang tak tahu Ains. Cikgu Mas Ayu! Waalaikumsalam Ainul. Cikgu Mas Ayu boleh tak terangkan tentang penggunaan Ains di sekolah? Sebenarnya, Ains ni mula diperkenalkan pada tahun 2023. Okey, Ains ialah satu aplikasi mudah alih yang digunakan untuk memudahkan cara murid merekod Nilam. Merekod bahan bacaan. Okey. Ains juga merupakan satu teknologi digital yang kita gunakan untuk menggantikan cara perekodan secara manual. Cikgu, tengok mereka waktu tengah hari ni. Semua mengantuk dan bosan. Tak ada ke aktiviti yang boleh hilangkan diorang mengantuk, bosan? Jangan risau. Saya ada caranya. Okey, baiklah. Semua murid boleh ikut cikgu. Jom. Wah, tingginya bangunan KLCC ni. Alamak, takut saya jatuh lah nanti. Kenapa sebadan saya berpusing-pusing ni? Sejuknya. Saya dalam laut. Saya tak boleh berenang ni. Wah, besar juga paus tu. Tolong, dia nak makan saya. Aduh. Wah, bestnya. Kawan-kawan pun boleh cuba. Dengan penggunaan bahan digital VR ni, kita boleh terokai seluruh dunia. Bagaimana kawan-kawan? Menarik kan belajar menggunakan bahan digital? Masa depan pendidikan negara berada di tangan kita. Mari bersama-sama memanfaatkan bahan digital untuk kemajuan pendidikan Malaysia.